contoh soalan temuduga kerajaan. Dalam menjawab soalan ini, pastikan anda mulakan dengan motivasi umum. Kemudian terangkan bagaimana kemahiran anda sesuai untuk bekerja di jabatan tersebut. Akhir sekali, tutup dengan tunjukkan apa yang anda boleh berikan, bukan apa yang anda mahu. Mari kita lihat jawapan yang terbaik bagi soalan ini. Saya berminat bekerja dalam sektor kerajaan kerana ia memberi peluang untuk berkhidmat terus kepada masyarakat dan membina hala tuju kerjaya yang jelas. Dengan sifat peribadi saya yang disiplin, teratur dan biasa bekerja mengikut SOP, saya yakin dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran perkhidmatan awam. Saya juga ingin menyumbang dengan memastikan tugas yang diberikan dilaksanakan dengan berkualiti, amanah dan memberi manfaat kepada rakyat dan masyarakat. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template fail temuduga, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala bagi calon yang nak dapatkan rujukan temuduga kerajaan, anda boleh klik link dekat profil.